Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Aku dah lama tak video lah. Kan buka apa, malas. Ni aku buat video kali ni. Aku ada trip mancing dengan geng office. Aku pergi mancing kan Kuala Terengganu. Bukan, Kuala Besut. Mancing shotang. Malam ni aku gerak. Hari ni baru pukul petang. So aku nak settle dulu apa hal yang patut dulu kat rumah dengan isteri anak semua. Malam baru gerak. So malam ni kita tengok perjalanan jadi tak dipermudah lah. Tak ada apa-apa lah. Terus pasal gerak malam kan, takut bentuk. So kena santai. So jom kita tunggu. Stay tune. Alright. Sekarang jam nak pukul 9. So nanti kejap lagi kita orang kumpul-kumpul. Lepas tu terus bergerak. Apa yang aku dapat tahu daripada grup nanti kita orang akan kumpul semua dekat tol RNR Bentong gitu. Lepas tu nanti kumpul semua, lepas tu gerak sekali. Okay, let's go. Alright. 2 hours later. Harap guys, sekarang aku baru je sampai Kuala Terengganu, Kuala Nerus. Berhenti solat subuh. Lepas ni kita orang terus gerak ke Besut, Kuala Besut. Alright. Sekarang kita orang berhenti sarapan dulu. Makan nasi dagang. Let's go. Nasi daging bro. Apa gila. Apa ya style? Warna dekat kabur. Warna dekat kabur. Lapar. Kawai lapar nasi. Masing-masing sedang mengambil nasi dagang. Orang tengah ni. Nasi daging bawah. Kenapa dia bagi jangan? Fokus. Dia kan sendang. Kau pilot ni makan. Berhenti seketika di masjid untuk mandi. Lepas tu baru terus ke Besut di kawasan masjid. Bagus masjid kat sini. Siap ada surut. Masjid Guntung Luar. Itu yang pulau tu. Jalanan ke JT. Mereka semua jalanan ke JT kita. Kereta parking kat sana. Yang ni berjalan. JT
Pergi dekat air. Jauh-jauh. Wan? Okey Wan Okey dia. Makan pil nanti kat dapur. Okey. Buat tengah bergerak boleh makan Boleh. Dia yang penting time berhenti tu. Okey Rol lah. Okey Rol lah. Okey Aku makan pil ni. Tak perak lagi lah je. tak apa, kita biar dekat pulau ni. Yeah boy. Datang pulau kita buat tahi. Mudah-mudahan ini hari ada hasil. Hari pertama. InsyaAllah kita coba sesi penurunan barang-barang makan. Bubu boron katanya ni. Waduh. Ini bubu naga. Wait a minute. Baik sini dia dekat ni. Hujung. Dekat sini. Review macam mana okey ya? Ubat dah makan belum? Dah, makan dah. Okey. Rasa macam nak 10 biji. Boy. Yang penting dah berak je tak? Semua dah keluar. Silakan. Ini belum lagi je. Belum lagi. Belum lagi je. Lubang tu kecil je. Sesi pemunggahan air ke dalam tong. Bos, okey bos Okey. Walaupun cedera tapi kena usaha. Amin. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. بسم الله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مؤمنين وانا الى ربنا. Oh guys, selepas malam tadi berhempas pulas, so pagi ni kita orang lihat kat Pulau Perhentian chill. Nanti mandi dekat masjid. Lepas tu ini kita orang sarapan dulu, lepas tu baru berehat kat masjid. So mari kita tengok kedai makan dia. Alright, Perhentian chill.
Ini macam kenal lah ni. Ni siapa ni? Sarapan dulu guys. Ini orang sangat lapar ni. Ini sangat lapar Ayah lah. Oi. Memanglah. Marah. Kopi ais Kak. Ni pun lapar sangat ni. Ni lapar sangat ni. Ni lapar ya. Lapar. Lapar. Lapar Lapar. Kedai Amira Cafe. Nasi dagang. Makan nasi dagang. Wan dia makan nasi kerabu. Waduh. Yang kita orang makan di kedai Amira Cafe. Nasi dagang ni sedap bro. Tadi aku kedai makan tu, dia ada nasi dagang, nasi kerabu, nasi minyak, nasi putih, nasi lemak. Sedap. Makanan dia sedap lah. So korang yang datang perintil kecil ni boleh makan kat kedai tu. Yang mantap. Sebab kita orang datang sekejap, so kita orang tu yang tak sewa chalet. Kita orang tumpang kat masjid, mandi-mandi, rehat sekejap, lepas Zuhur, lepas tu keluar. Sekejap kan, buat apa nak sewa chalet. Sebab itulah kita orang tak payahlah, kira membazir lah kan kalau kita sewa chalet. Tapi tak duduk sehari, buat apa. Baik kita macam hari ni masjid, lepas Zuhur kita naik balik. Ya sebenarnya tempat kat Pontian kecil ni banyak tempat sebenarnya. Kita orang turun ni kat bahagian jeti. Dia ada banyak tempat. Adalah tempat dia Long Beach lah apalah, tak tahu kan. So korang kalau datang sini yalah berjalan-jalan. Ni ada nampak water taxi. Korang nak pergi mana? Long Beach ada, macam-macam tempat ada. Crocodile Rock. Ni peti yang kecil, ni peti yang besar. Macam-macam ada. Kawasan masjid. Nama masjid adalah Masjid Ar-Rahman Villa Perhentian. Inilah kawasannya. Tempat untuk kita berehat. Okey. Penat. Okey lama. Ini ada kawasan ni untuk kita orang berehat. Yang penting ada pelak. Okey. Lagi aku nak rehat dulu. Mandi-mandi, tidur. Lepas tu kita back to on the track. Alright. Ya, ini dia suasana rehat di tengah hari kat masjid. Semuanya melepak. Tidur. Pergi. Semuanya tidur. Besar kawasan masjid. Ini ada kedai makan. Syoknya. Kawasan dia. Air dah pasang. Ya. Mungkin sekejap lagi Pak Zuhur turun. Kata Tekong kata nak layan cari kencaru. Yang itu nak try. Batal aja. So malam ni kira malam last lah. Kita orang canda sotong. Malam ni kasih pulut kau. Alright guys. Tadi dah selesai solat Zuhur semua. So kita orang nak pergi makan dulu. Makan lepas tu naik bot. Kata Tekong nak bawa pot mancing Apollo. Aku pula nak try slow jig. Ikut ada. Bukan slow jig,
micro jig. Aku ada bawa micro jig. Tengoklah kalau ada. Nanti ni nak pergi makan tempat tadi. Tempat pagi tadi sarapan. Let's go. Alright. Sebab dah mandi kat sini kan. Ada pecah lupa. So orang letaklah duit untuk kita apa kawan? Sumbangan Untuk sebab bil air. bil air kita nak mandi sini, lepak sini. Okey, dah selesai makan tengah hari dekat kedai apa tu ni, Amin Amirah ke apa. Korang yang datang penghentian kecil ni nak makan kat situ, memang mantap, sedap. So, hari ni kita orang tunggu boatman tekong, settle, terus gerak. Kita try cari main apa lu. Lepas tu try macam-macam ikan kau dapat. Dapat rezeki. Tak dapat kita santai. Malam baru kita mancing. Sotong kembali. Alright. Keadaan jeti. Sini ada jual barang-barang apa? Baju-baju. Banyak ikan bro. Banyak ikan kecil tu. Kenapa tu tak tahu kan? Ikan apa pun tak tahu. Oh tu GT tu, kecepak. Kat bawah bot ni ada ikan besar. Waktu untuk naik bot okey, sampai di spot memancing. Apa? Pinjam. Cari kerapu, cari cecaru ke. Ikan ni mungkin lah bottom ada jenahak ke, kerapu ke. Tu belakang ada. Macam mana okey okey ke tak okey tu? Wah, okey kawan. Wan, okey ke tu? Tengah mencari lauk. Lauk, ya mak. Lauk tak muncul-muncul. Cari lauk kita. Pulang ke jeti. Ini pergi kat jeti. Okey, relax. Dah sampai jeti. Pas lodi-lodi barang untuk bawa ke surau. Lepas ni balik surau mandi-mandi. Time tu balik. Mereka semua Pom berdarah katanya. Menuju surau jalan kaki je. Lepas tu nak ngadap balik pula. Hui, ngadap balik ni tak lalu ni bro. Tapi sebelum balik ni kita orang pergi cari kopok lekor dulu lah. Wajib kan. Dah sampai Terengganu tak cari kopok lekor memang tak sah lah kan. Tu bot yang satu lagi dah sampai. Ni nak tengok hasil pembahagian hasil semua.
berapa seorang dapat kan. Aku tadi dah sampai surau. So aku punya owner kereta tu, baju aku semua kat dalam tu. So paksa lah menunggu dia orang ni. Aku pakai baju malam tadi. Dah mandi-mandi dah ni. Aduh hai. Ni nak pergi ambil kunci, nanti pakai baju balik. Lepas tu ni kita tengok berapa banyak dia. Bahagian harta-harta. Dua hasil pada hasil 2 malam. Tidur kan? Aku pamit tidur. Aku pamit ada tidur lah. Tak ada lah. Ni. Hello sikit. Tuang ais. Hasil 3 bot tadi. Tak tahulah seorang dapat berapa ekor dan berapa kilo. Kan tak berapa rancak, tapi apa boleh lah, adalah rezeki kan. So tahun depan insyaAllah kalau ada rezeki ada ni, kita repeat lagi kalau ada orang ajak. Kalau tak ada tak ada. Okey, sekarang kita orang dah sampai spot lah. Spot Kopok Leko Bayu nama dia. Kopok Leko Bayu. Ini dia Kopok Leko Bayu. Selalu kita orang datang sini beli kat sini. Tak tahu kan. Mantap. Alright. Kena beratur ya semua ya. Keropok Leko Bayu. Okay guys, selepas menempuh perjalanan yang lama, so akhirnya aku sampai juga dekat rumah. Bagi kesimpulan trip ini, aku rasa mungkin teknik yang tak dapat banyak ni, mungkin teknik lah. Lagi satu, air. Lalu lah, jangan lupa korang like dan subscribe. Lepas ni kita tengok video apa pula aku nak buat. Aku bedal aja. Okay, bye bye. Alright.